Okay, hari ni nak ajar cara pasang bottom bracket untuk basikal road bike. So, sini ialah bottom bracket. Ni brand Shimano. Beli dekat Shopee. Harga dia lebih kurang RM60. Road bike punya. Saiz dia 113. Encik basikal boleh masuk sekarang. Terima kasih. Okay, first kita kena buka dia punya crank arm. Buka macam biasa. Lawan arah jam untuk buka. Kalau susah buka, dia ada tool dia. Namanya crank arm remover tool. Boleh search. Okay, ni namanya bottom bracket removal tool. Dia alat khas untuk buka bottom bracket. Kalau tak ada ni, tak boleh buka. Okay. Untuk bahagian yang tak ada rantai, kita pusing dia lawan arah jam untuk longgarkan. Tu dia. Dia punya cap. Okay, ni bahagian belah rantai. Untuk longgarkan bahagian belah rantai ni, kita kena ikut arah jam. Dia terbalik daripada skru biasa. Okay, dia akan keluar ikut arah ni. Nak cabut dari arah rantai. Okay, ni yang baru. Kita kena buka cap yang tempat yang bukan arah rantai tadi, non-drive side. Okay, kita masukkan dia dekat tempat. Okay. Nak ketatkan, kena lawan arah jam. Bahagian rantai ni, dia memang tak boleh nak over torque dia punya bottom bracket sebab dia ada limit body kat situ. Okay, ni non-drive side. Kita ketatkan ikut arah jam. Ketatkan, benda ni memang kadang-kadang susah nak buka dan susah nak pasang, dia ketat sikit. So, bila dah pasang, pastikan bottom bracket tadi dia sama tinggi dengan body. Jangan bagi terkeluar, jangan bagi terlalu dalam. Okay, itu je, siap. Kita pasang balik crank. Ketatkan. Nampak smooth tak? Bottom bracket baru, best ni. Bawa mesti laju. Okay, so kita pasang crank arm yang ada gear tadi. Kotor sikit lah tangan sebab ada minyak kan. Okay, kita pasang. Pastikan dia arah yang bertentangan dari belah yang tak ada rantai tadi. Jangan buat silap sini sebab nak pasang, nak cabut balik payah. Okay, kita pasang skru. Kalau crank arm susah nak cabut, dekat Shopee ada jual tool dia. Nama dia crank arm removal tool. Memang berguna alat tu. Okay, kita guna crank arm tu sebagai leverage untuk pusing skru tadi. Ataupun bolt dia panggil. Dah siap. Okay, tu dia cara nak tukar bottom bracket pada basikal road bike. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Bye-bye.